Sekarang dah 24 Mei Cameraman, sekarang dah pukul berapa? Tak tahu. Ni time-time nak balik kan ni. Jadi kan, sebelum semua balik kan, kita nak terjah lah dorang-dorang ni. Dorang bawa apa je dalam beg dorang. Kita terjah apa dalam beg dorang kan. Jom. Assalamualaikum. Dah pukul 5 ni, tak nak balik ke? Aduh. Okey, sebelum korang balik kan, kita orang nak terjah apa je ada dalam beg. Okay, kita terjah Fizi dulu sebab kita nak tahu. Bagi tu kita nak terjah ni. Okey, apa je ada dalam beg ni Okey, keluarkan apa je yang ada. Ni hadis. Lagi. Earphone. Mouse. Mouse. Kabel satu lagi. Dua kabel. Boleh, ada dia pelik-pelik ni. Kita buka. Kepala saja kan. Boleh saja. Tu je lah. Yakin ke? Kita check, boleh kita check. Okay, nak kepastian, biar saya pula check. Oh, baju. Dia bawa baju. Ambil balik. Baju. Pen. Ada pen. Zizi nampak tu lah, dia tak takut sebab barang pun barang-barang pergi kerja Okay, kita cari. Kenapa menyorok? Waktu-waktu nak balik ni my phone kita nak terjah apa je ada dalam beg. Mungkin ada yang pelik-pelik ni, ada sesuatu ni. Kita ada laptop. Kita ada Panadol sebab saya suka sikit kepala kan. Tak sponsor tapi Panadol ni penting untuk pekerja-pekerja lah. Okay. Lepas tu tisu. Oi, sampah. Kantoi. Cameraman, boleh zoom. Dia bawa Satu sampah. je sampai. Sampah. Ni rumah. Kat rumah. Oh, ni benda penting. Dompet. Vaseline buat untuk apa tu? Untuk bibir yang kering. Lepas tu minyak angin. Lip matte untuk perempuan sentiasa akan bawa. Body mist. Lepas tu saya sentiasa wangi. Earphone. Tu minyak wangi, perfume. Minyak wangi. Ada apa? Pendrive. Pendrive ni Cameraman, okey tak okey pendrive ni? Angguk Cameraman, okey. Kita ada lagi satu. Aduh. Cameraman, kini kerja sebagai apa? Scammer ke Cameraman? Saya pun tak tahu Cameraman. Tiket bas Cameraman. Kosong tu je. Oh, boleh ke ni? Okey. Check Okey, dia nampak kosong. Dah tak ada apa lah. Nampaknya suspek kedua kita masih tak ada apa yang barang yang mencurigakan. Tapi yang mencurigakan adalah pendrive. What? Jang. Kita tak boleh check ni. Oh, dia editor apa tu? Editor berkelas. Editor berkelas. Oh, kita ni dia acah-acah buat busy.